masalah terutamanya kepada umat Islam pada hari ini. Terima kasih YB, dan saya kembali kepada Datuk Dr. Makmur untuk soalan tadi. Teras yang ketiga untuk mencapai matlamat Awasan 2020 membentuk satu masyarakat demokratik yang matang. Dan saya katakan, ramai kata macam mana nak membentuk itu jikalau media dipasung, pelajar disekat daripada berpolitik, pemimpin alergik pada kritikan dan sebagainya. So how could you respond to this question, please? Kalau itu benar-benar berlaku seperti kata moderator, saya sangat yakin bahawa tak pada Datuk, adakah dia berlaku? Tak habis lagi soalan, tak ada jawapan. Mana? Lambat nak menjawab. Soalannya, kesabaran adalah the essence of everything. Kalau kita tidak sabar mendengar orang berhujah, jangan harap orang lain juga akan sabar. Saya sabar lama tunggu dia tahu. Okay. Sekarang saya nak katakan bahawa kalau itu adalah kebenaran, reality, saya sama yakin dengan tuan moderator bahawa kita akan gagal teras ketiga. Kita akan gagal. Tetapi belum sampai tahun 2020, masih boleh buat corrections, masih boleh membuat pembetulan. Siapa yang nak betulkan ini? Rakyat kena betulkan. Kalau rakyat bersetuju bahawa kita tak akan capai wawasan 2020 pasal yang ketiga, pasal apa kita nak sokong pemimpin-pemimpin politik? Kalau kata saudara Fuad dah kata 2 kali 5, yang kita nak hegi-hegi sokong ahli politik ni pasal apa? Sekarang kita nak soal, perlukah tidak pemimpin-pemimpin politik ini? Sebab tadi kata saudara Saifuddin, pemimpin nombor 1 mengakui bahawa yang mendapat kelebihan tadi ialah mereka yang saling bergesel bahu. Yang kita nak pergi sokong lagi pasal apa? Jadi kalau kita tak sokong pemimpin politik, siapa dah tu? Sebab itu saya katakan tadi bahawa yang kita tak nak sokong ialah mereka-mereka yang telah pun melakukan kesalahan itu. Kita cari mereka yang baru. Sebab mereka yang baru itu masih lebih ramai daripada mereka yang telah terpalit dengan dosa dan mehnah. Kalau kita ingin mencapai yang ketiga ini, kita kena mempunyai sesuatu yang benar-benar tepat dan jitu. Kalau kita inginkan satu wawasan yang betul-betul demokratik, kita kena lihat asasnya. Kata orang Melayu, kalau ingin melentur buluh, biar dapat rebungnya. Kenapa kita nak sekat mereka yang mempunyai benih-benih kepimpinan di peringkat universiti? Saudara-saudara sekalian, zaman sekarang adalah zaman maklumat. Langit terbuka. Setakat mana yang kita nak sekat ni? Saudara-saudara sekalian, kita mengatakan negara bukan Islam tidak bagus, tetapi kita lihat debat presiden mereka bagaimana? Terbuka. Mereka membentangkan 2 program. Kita sebagai rakyat melihat program mana yang lebih baik, dan apabila yang program lebih baik itu menang, pemimpin itu menang, dan kita tidak merasa malu untuk mengambil orang lain bekerjasama. Hari ini kita memilih siapa yang kurang jahat dan kotornya. Semua sama pengotor. Yang lebih kotor yang suka main belakang. Saudara-saudara sekalian, saya kata ini sebab saya dah meluat melihat semua ini. Sebagai pemimpin NGO, saya lihat bagaimana banyak di kalangan pemimpin ini cakap tak serupa bikin. Persatuan Pengguna Islam Malaysia mempertahankan maruah umat Islam. Kita dapat daripada kerajaan 25,000 setahun. Orang Hindu dapat lebih daripada 1 juta. Saudara-saudara sekalian, tak sakit hatikah saya apabila melihat pemimpin memberikan peruntukan yang sama, 50 juta untuk orang Cina, 50 juta untuk sekolah Keling, 50 juta untuk Kristian, 50 juta untuk orang Islam. Umat Islam teramai, kenapa kita mesti dapat 25%? Kalau ini semua dibenarkan, suara-suara demokrasi ini dibenarkan, rakyat seperti saudara-saudara sekalian boleh membuat pilihan yang lebih tepat. Sebab itu saya mendesak supaya pimpinan sekarang fikir, kalau kita ingin mencapai wawasan ini dengan suara rakyat. Bila cakap macam ini, moderator tak suruh berhenti pula. Tidak, saya nak suruh dah ni. Ya, okey. Saudara-saudara sekalian, saya nak katakan bahawa
kita kena mengakui kalau itu adalah sesuatu yang tak mungkin dicapai kalau kita kepung sana kepung sini. Saudara sekalian, saudara ingatkah peristiwa Highland Tower? Kenapa berlaku Highland Tower? Karena manusia merubah laluan air. Air yang hanya satu titik, debu pun dia akan elak. Tetapi air yang berkumpul, dia akan melakukan tsunami. Saudara sekalian, kitalah rakyat yang sepatutnya bersatu padu untuk memastikan tsunami berlaku, untuk memastikan bahawa suara rakyat adalah suara yang benar-benar memberikan panduan kepada pemimpin kita. Pemimpin mesti mendengar dan menyampaikan hasrat rakyat terbanyak, karena kita lebih ramai daripada mereka. Yang menjadi masalahnya sekarang ialah saudara sekalian, apabila mereka menjadi kacang lupakan kulit, dan lebih malang lagi, kita masih lagi menyokong mereka. Sebab itu saya katakan saudara sekalian, okeylah, kenyataan akhir Datuk. Kenyataan sebab akhir. itu saya katakan bahawa saya lebih bersetuju kalau kita terlalu kekang, kalau kita terlalu bendung, ia akan meletus, dan ketika ia meletus sangat sukar untuk kita bendung. Sebelum kesukaran itu timbul, saya harap supaya kerajaan, misalnya saya ingin melihat demokrasi benar-benar terpimpin. Dalam pihak raya, bagi semua pihak sama kebolehan mereka untuk memberikan panduan kepada rakyat memilih siapakah mempunyai program yang terbaik. Malangnya hari ini saudara sekalian, ada di kalangan pemimpin ini, dia tahu menunjukkan itu tak betul, ini tak betul, tapi tak tahu tunjuk bagaimana yang betul. Hari ini saya minta semua yang mengaku sebagai pemimpin politik, tunjukkan jalan yang betul supaya rakyat betul-betul menjadi pengikut yang setia kepada kebenaran. Saya nak tanya YB Saifuddin ya, ahli parlimen saya tu.